Rahsianya nih bos, mantap kali ke konten kita. Kita pelan-pelan curi-curi pandang. Mantap kali ke konten kita. Berkali kita nak buat konten, mukbang nasi ayam, okey? Inilah konten spontan je, betul-betul. Ini saya buat konten mukbang nasi ayam. Kalau tak ada itu pahagi tadi, saya tak pasal bubur sekali lah. Sebenarnya kita nak buat mukbang ni, okey? And tapi sebelum Asyam, okey, korang pergi subscribe dulu kat YT Asyam channel yang belum subscribe, korang pergi subscribe sekarang, okey? Saya dah tak bakalan mic, saya takut kena sos ni di mic ni, sebab tak bunyi pun makin ni. Sebenarnya je nasi, okey? Saya jom kita mukbang. Let's go. Okey, sekarang ni kita ada apa ni? Kita ada nasi ayam lah. Okey, ni saya buat sendiri je nasi ayam ni. Saya tak beli pun, cuma nasi banyak lagi, saya tak bubur lah, saya beli sikit lah. Sedap. Kita ada air. Cuba saya tak ajar lah cara resipi buat tu, sebabnya saya tadi pernah buat ada konten nasi air tu. Nanti saya akan letak link video tu balik dekat video ni, okey? Kau cuba buat tiga, okey? Kita ada limau. Kita ada air lah. Orang kata kicap dia buka lah. Pakai air. Saya buat saya ni pandai buat saya. Kalau nak tiru resipi dia, resipi buat saya, kau boleh tengok kat ruangnya konten. Okay, saya letak link tu. Video yang saya buat dah sehari tu, saya tak ingat. Saya lupa ingat gitu lah. Okay, kita timun. Sangat best, sekejap. Kita kena pakai salak ni. Buat nasi ayam ni taklah paling sangat mudah ya. Sangat, tapi dia banyak kau nak kena buat lah, kena buat sos dia. Apa-apa ya. Walaupun payah nak buat, macam suka sikit nak buat lah. Sebabnya dia macam kena buat sos dia dulu apa, sebab dia akan jadi payah sikit. Tapi kalau buat diri dekat rumah boleh makan banyak sikit. Sos dia pun pekat. Licap kita orang, sos dia tu pun pekat tau. Tapi sos dia tu tak pedas sangat. Okay. Okay je. Air dia ni saya tak goreng, saya orang ke betul. Boleh light fire. Kalau korang beli tak cukup, nanti kalau korang buat sendiri kat rumah, korang nak nambah pun boleh lah buat. Ayam ni kalau korang nak goreng pun boleh juga, nak buat dalam apa tu? Bayi panggil tu, tu terhaya bukan air ke pula. Tapi kalau korang goreng, dia rangut sikit air tu. Pekat sos dia tu. Dan yang mana belum subscribe lagi, kau boleh pergi subscribe dulu kat YT Asyam channel untuk mencapai 700 subscriber, okay? Sangat best. Sangat best dan sedap. Okay?
kicap dia pekat. Mana nak kalau kata apa-apa je lagi, kau boleh komen je kat bawah. Okay, kau nak kata apa? Sebenarnya saya tak ada idea konten. Kalau ada idea konten, nak sebut konten apa-apa, kan cuba komen juga ruang komen, okay? Sebab saya tak ada idea mana nak konten. Saya pakai sikit je nasi sebanyak. Saya kena ada ni. Tapi saya nak buat juga konten tu pun. Saya nak buat konten untuk korang. Tapi saya kena makan juga sikit. Lama bang untuk korang. Ayah dia pun pahu. Ini air daripada kuah. Sebab kita kena buat kuah dia. Ini air yang kasih air lah. Enggak. Sebab kita perak dulu dengan kicap. Yang boleh kita ketak. Bakar dulu, baru kita bakar dengan kicap itulah. Kita perak kicap dulu. Lepas tu goreng ataupun air tu apa tu, ingat tak Syah. Bergoreng rangut sikit lah. Kicau lah. Woo! Masih sedap kicau dia pekat. Sekarang ni dah habis dah ni. Mana ke rambut Asya ni? Jalan mana? Sebab malam ni baru Asya nak putih rambut. And aku tahu Asya dah habis dah makan. Habis dah banyak dah habis dah. And memang sangat sedap and best ni ibu Asya yang buat. Kalau kau cuba nak try juga resipi ni, Asya tak link video. Asya buat ada video cuma Asya tak ingat lupa. Tak pernah tiba Asya buat pula Asya rakan. Kalau tak ada ya. And ada, saya percaya bisa jumpa ada, okay? And lah, saya dah habis dah makan ni. And sampai je lah konten kita pada kali ni. Memang sangat best and sedap. Saya boleh bagi rate ni 10/10. Sebabnya air dia pun lembut and serau kicap tu. Dan nasi pun tak keras sangat. Sup pun saya tak tahu sangat kuah ke apa kicap ni pun. Kicap pun masing, tak ada terlalu masing. Sos pun tak pedas sangat, dia macam masing nasi gitu dengan kicap. Dia kata nice gitu, ha. Dan sayur apa memang masuk belakang lah makan tu. Kira memang sangat rasa perfect. And sampai je lah konten kita tu, bocor meleting. And sampai je lah konten kita pada kali ni. And saya minta maaf kalau konten ni banyak kekurangan daripada Asya. And sebelum tu kita boleh tekan button like, share, comment dan subscribe. Dan kita jumpa di next konten. Asya share ni bos. Mantap kali. Baik, kalau sudah bersenang dulu, bye. Jangan buru-buru kita pelan-pelan. Curi-curi pandang.